Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Masih yang sama juga, iaitu hari Jumaat 10 hari bulan Oktober 2025 Masehi bersama dengan 18 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 5.26 petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini. Malam tadi saya tak keluar ke mana-mana. Apa ada buat video dari report tu, tunggu maghrib. Sedang ada paham maghrib tu hujan lebat sampai ke isyak. Saya pun hanya duduk rumah relax gitu, duduk rumah. Tidur dalam pukul 12 tepat pukul 12 pagi. Buat pukul 12 pagi dah lah. Bangun pada pukul 46 pagi. Bangun, mandi semai subuh. Lepas tu makan sarapan sikit. Lepas tu terus pergi ke pada pukul 10 tu pergi ke kedai bakery. Ada acara bidah lah. Hari ni baru pergi bawah sikit. Saya tak sempat nak pergi ke mana, ke semaya subuh. Jadi maaf pagi mak tak pergilah. Lepas tu sudah acara pukul 11.30 tu. Pukul 12 tu sudah acara tu sudah sebelah ada jamuan makan kambing lah. Kambing kemarin saya pergi ambil tu di rumah tu, mertua Fikri tu. Muka buat di batai rumah tu, belanja bong di apa, main tanah bidah tu di kedai Fikri, belakang kedai Fikri tu. Lepas tu tanah dia lah, tanah kat rumah dia, belakang di tepi rumah kat rumah dia lah, dengan posu dia. Lepas tu selesai acara tu dah pukul 12.30 tu saya singgah pergi ke rumah kak long saya untuk semaya, untuk bersiap-siap untuk semaya, pergi semaya Jumaat lah. Mandi ada jubah tinggal dah ni. Di situ pergi semaya Jumaat. Lepas tu klik salin pula lah. Salin situ. Tunggu baris kopi siapa kan tadi kan ada buat review tu. Baris review tinggal situ lah baris tu. Lepas tu barulah saya klik main sini. Klik main sini balik tu. Sungguh tu dah jenuh sekejap. Sungguh dah kalau sungguh sekejap. Semai pukul berapa? Pukul 5 saat ni. Pukul 5 berapa? 5.16 ni semaya asar. Lepas sudah semaya asar, 5.20 saat ni terus buat video ni. Okey, 5.20 ni terus buat video. Okey, saya sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Dah 5.30 dah ni. Sekali saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.